So bila hampa kata walak macam tu dan diharamkan, itu yang Ini datangnya maksudkan memomokkan. mengambil DAP sebagai pemimpin yang dipercayai. Saya kata walak ni kena ustaz-ustaz lah terjemahkan. Saya pun bukan bidang tu, tapi sekat yang saya faham memang kerjasama yang ada sekarang ni ialah berwalak DAP. Tapi Datuk Seri nampak tak kenapa bagi orang yang bukan orang PAS susah nak nampak perbezaan ni? Sebab PAS pun pernah bekerjasama dengan DAP. Tolak ke tepi kerjasama PAS dengan DAP tu bersyarat. Sama juga sekarang dia yang sign tidak menghalang hasrat PAS untuk melaksanakan negara Islam. Dia ada sign, ada agreement. Ada agreement. Sama juga. Okey, tolak ke tepi Zahid lah. Sebab kami berdua tak percaya kat dia, tapi tolak ke tepi dia. Memang hari ni pun sign antara UMNO, antara PH bahawa asas perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan rasmi Bumiputera, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, raja-raja Melayu dan sebagainya tidak akan dicabar oleh DAP. So macam mana nak kata kita walak dengan DAP? Sebab DAP dah bagi concession dah. Sign di mana saya pun tak tahu. Lepas sign bila, saya nampak kandungannya, saya tak tahu.